Tadi saya dekat Padang Besar tu saya ada beli mangga ni, tapi bukan jeruk mangga Datuk Alif Sukri Ni jeruk mangga yang biasa saja. Jom kita try macam mana rasa dia. Kita review pula buah apa ni, jeruk mangga ni. Okey. Tak tahu rasa dia macam mana. Tahu rasa dia. Jeruk mangga dia macam ni, tapi dia macam tak ada gula. Dia tak macam tak ada gula dia kat luar ni. Macam tak nampak gula dia. Tak tahulah kalau dia dah ni hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap. Aku review jujur Jujur. Kalau tak sedap, aku cakap tak sedap. Kalau sedap, aku cakap sedap. Yang ni kalau sedap cakap tak sedap. Kalau yang ni jeruk mangga aku beli dekat Padang Besar. Kalau tak sedap cakap sedap. Macam tu. Dia tak manis sangat, tak masam sangat. Mangga dia tebal. Satu pack ni RM10. Aku beli dekat Padang Besar, sepadan Thailand.